To be honest, makanan ni tak pernah rasa kat tempat lain lah. Sebenarnya diorang ni first time datang. Kita nak tahu diorang ni macam mana feel diorang datang kat sini makan makanan Cina. Okey, macam mana semua makanan? Orang lapar. Orang lapar Kena lapar. Kena nak makan nasi. Boleh pakai chopstick ni? Dah biasa makan. Baru nak belajar. Baru nak belajar. Ya, yang parai. Alhamdulillah, semua sudah. Alhamdulillah. Kita biasa. Tapi boleh terima lah, orang Melayu boleh makan lah. Boleh terima orang Melayu ni nampak macam tak selera je, tak sedap je. Sedap. Sedap ke? Sedap. Sayur sedap Fresh. Kita biasa makan dengan tangan kan. So, betul. kalau Melayu sekarang makan kita dah dengan tangan dia lah. Dah. Betul. Macam tu betul. Tapi boleh attempt pakai tangan. Macam mana makanan kat sini? Okey ke? Excellent. Ada dia kan? Ding-ding. Oh, ni orang panggil kampa. Kampa tadi kalau kat tangga tu nampak dia jemur kat tingkap tu. Ini semua masakan Muslim Yunan suka masak. Yang ni pun disembelih sendiri dan juga di slice sebab bahkan kaum yang non Muslim dia orang pakai daging lain dan kebiasaan lain. So yang ni dah menjadi identiti Yunan Muslim punya taste. This is really nice. And then sauce ni pun setiap tempat dia punya sauce lain-lain. Okay, Alhamdulillah baru selesai makan dekat satu restoran Chinese Muslim di Dali. Sekarang ni tengah menikmati teh dia. Dan as you can see, licin kita punya ni. Nak tunjuk betapa sedapnya makanan kat sini. Ni daging ni lembut ni. Okay, kita hanya dip in the sauce. Ni kita makan lah. Bismillah. Oishi. To be honest, makanan ni tak pernah rasa kat tempat lain lah. Ayam dia, daging dia sangat lembut. Dan sangat puas hati, lauk dia penuh satu meja. Sangat sedap, kita nak makan pun tak habis. Saya rasa satu pengalaman yang sangat menarik lah. Datang ke Dali jauh, 4 jam perjalanan daripada Kunming sampai ke sini dapat menikmati rasa lokal yang tak pernah rasa kat tempat lain. The best.